Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamad Nidai. Pada hari ini saya akan menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh pensyarah kesayangan kami, iaitu Puan Sariza. Jadi tugasannya ialah kami dipinta untuk melantunkan pantun atau melafazkan pantun. Jadi di sini saya sediakan 4 rangkap pantun nasihat. Jadi saya mulakan. Pergi ke hutan mencari damar, damar disimpan dalam tempayan. Ilmu dituntut, janganlah samar, agar hidup penuh pedoman. Pagi hari menampi padi, padi ditampi menjadi bersih. Budi bahasa pelengkap diri, hidup harmoni tiada berselisih. Tebang buluh menjelang senja, buluh ditata dibuat rakit. Jaga maruah setiap masa, agar dipandang manusia baik. Berlayar kapal menuju seberang, angin sepoi membawa haluan. Rajin berusaha, janganlah berkarang, nanti berhasil capai impian. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.